guys, Assalamualaikum. Day 3 kita orang dekat Korea. So hari ni aktiviti agak panjang. Kita dekat PT Friends dan juga Italian Village. So kita orang hari ni starting dengan sampai kat tempat terus. The best thing, resep kita orang sebenarnya tak kena dengan keadaan. Saya pakai skirt. Aku pakai slipper je ni. Saya pakai kasut ni. Tapi tak apa lah, sekarang sebab kasut aku pun ketat. Menjunam betul jalan dia. Yang tu nampak tu. Apa Syipan? Aku sanggup zoom out. Dadah. Tengok tu. Pinocchio. Bersadar je. Saya di sebelah dia. Song. Ni. Wah. Besar. Tengok pemandangan belakang. Sing. Dadah. Kat situ Esko. tempat-tempat dia letak apa tu? Mangga-mangga yang letak kunci. Mangga-mangga love. Membuktikan cinta mereka pasti. Asik. Comel. So kat sini dia ada sejarah-sejarah kereta Ferrari. Let's go. Wah. Sejuk dalam ni. Ada aircon? Tak ada ekor lah. Macam mana start yang sejarah Ferrari ni? Ni ke? Daripada bawah ke? Aku tengok dia punya. Wow. Cantik Kita orang ekor akan lah. tunjuk kat korang dia punya kereta semua. Let's go. Yang ni yang kita nak buat tema bilik kita tu yang. Kita nak buat tema macam ni yang. Merun dengan gold. Wah. Boleh tak curi ni? Boleh. Tapi Cermin ni. satu rahsia lah. Bukan rahsia, semua orang tahu. Itali ni, kalau diorang ambil gambar macam orang-orang terkenal dia, memang dia tak reti senyum. Serius je. Tak reti ke tak boleh? Dia memang takkan senyum. Sebab jaga darjat dia ke? Bukan. Sebab itulah gambar Mona Lisa naik yang. Ni apa? Ni urut bontot. So sekarang ni kita orang nak pergi ke French Village. Eko. Let's go. Oh.
Tapi kena ingat yang mana gerak tangan, yang mana gerak kepala. 1, 2, 3. Hai. Apa kerja kau ni? Hai. Goyang dulu. Mari Pada satu ketika bininya merajuk dan tak nak rakam lagi. Ni Joker weh. Joker. 1, 2, 3. Sama. Ini dia punya pameran-pameran. Kita dekat mana ni? Kita dekat French Village. Ni memang pepek-pepek ni. Papet. Papet. Sorry. Iya lah. Saya nak dengar cerita, okey? Sekejap. Hai. Nama saya Lat. Nama saya Bu. Kita orang lah Lat Bu. Hari ni kita berdua akan menyanyikan satu lagu. Tan tan tot keladi we. Siapa kentut dia ketawa. I. Hi. Hai. Hai. I am Semboy. Saya pemain papet. Comel. Adakah ini toilet? Is it toilet? Ada apa yang? Toilet lah yang. Sekejap saya pasang monopod. Ready? 1, 2, 3. Adakah boy? Bukanlah. Ini tempat letak aircon. Bodoh. Kau ni malu tau. Batu ni sejuk walaupun kena matahari. Nampak tak? Kita orang travel kat Korea ni. Setakat boleh pergi Korea. Boleh pergi French, boleh pergi Itali. Betul. Malaysia mana Malaysia? Nak nasi lemak. Nasi lemak. Sambal. Nak nasi lemak. Cari satu tempat yang sama boleh shoot daripada awal sampai akhir. Lawa apa? Rakam je. Ya. Di sana. Inilah French Village. Hmm. So kita layan dulu montaj. So gang, kita dah settle dekat Italy Village dan juga French Village. So sekarang ni kita akan pergi ke Nami Island. Let's go! So kita orang dah sampai dekat Nami Island. So kat sini kita akan berjalan kaki sepanjang 10 minit je. Betul. So jangan tanya kenapa aku kurus kalau aku balik Kelantan pula. Balik Korea nanti. Sebab kita akan berjalan kaki 10 minit ke restoran. Betul. Dan kita orang akan lunch. Tapi kan
Tengok tu, ada Aba-Aba Aska. Ya. Aba-Aba Aska Dengar dia Korea. punya suara sarjan tu. Oh. Ni Wi bunga. Banyak bunga dah sekarang. Ya. Wah. Ada bau lah. Wangi. So guys, inilah nama Island dia. Cantik dengan view-view. Sau. View-view pokok dia sangat-sangat lawa. Kalau ada angin, dia tengah menanti angin dah ni. Ni betul Untuk sakura lah ni. jatuhkan bunga-bunga blossom. Masih lagi bunga blossom. Di blossom Kita lagi ke? jumpa lagi bunga-bunga sakura kita. Aduh. LOVE. Lah. Kita tahu semua macam kelaparan sekarang. Lawa. Syaratnya kena ada angin. Barulah dia punya daun tu akan jatuh. Kalau tak ada angin, daun dia tak jatuh. Ya, pandai awak ni. Jom. Jom. Ni kenapa? Yang kat kita Jatuh. baik ya. Inilah restoran yang kita orang akan makan. Asian Family Restaurant. Ya, lapar gila babi kan ni. Patut tak ada mood. Sebab itulah dia masuk montas daripada tadi. Dia tak ada mood nak bercakap. Tambah segabut. Okay, makan dulu. Let's go. So yang ni adalah kita orang punya makanan. Tada! Memang ni cari datang Korea kan Pak I? Sedap oh. Berapa kali bercakap nak makan mie yang hitam tu, nak makan mie yang hitam tu. So this is the moment. So kita orang bagi tahu rasa dia macam mana. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih kurang macam mie kicap. Kalau dia pedas sikit padu. Sudah rasa manis. Ada kicap, daging. Ada daging. Hai guys, kita dah habis makan. Betul. Tapi kita makan lagi sebenarnya actually, tapi tak sempat nak rakam. Betul. Jadi aku makan chicken skewer. Sampai tengok strategi aku tadi korang akan nampak lah. Aku makan mie kicap. So sekarang ni semua orang tengah mengejarkan angin. Sebab kalau angin tiup, maksudnya bunga blossom atasnya akan gugur. So dia akan nampak cantik lah. Dia kena tiup angin dulu. Kalau tak ada je nak bergerak daun tu. Ini orang-orang yang sewa baju Korea, nampak? Hui. Gitu. Tingginya kopiah. Songkok dia tu. Itu kan songkok lah. So itulah makanan. Saya rindu makanan Malaysia. Baru hari ketiga kat sini tapi saya dah merindui makanan Malaysia. Kan. Hari ni sambal nasi lemak. Saya Macam ingin lawa je kalau view bawah. ayam belado. Tu. Wah, cantik. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Love. Cantik. Hati-hati tahu banyak-banyak. Apa love kita bentuk macam ni? Hello, Rabbit. Hai. Oh. Guys, Rabbit ke sini Macam je. cucu. Dia berkeliaran. Telur dadah. Hello, Rabbit. Tu apa? Ni? Coba ni. Abang-abang kita orang makan lagi. Abang macam mana perasaan? Overall, dia bela binatang tu. Wow. Dia bela? Hello. Serius? Yang dekat-dekat yang patuk. Hebat. Kencana. Hello. Hai. Buka. Open. Kencana. Tak nak buka. Selalu murah-murah tak nak buka kalau kita tengah rakam dia. Oh, okey tak? Kencana tu tak apalah. Tak apa, boleh. Oh, tak apa. Wih, cantik. Dia belagu Tarik ni. satu yang. Ni kalau buka mesti cantik. Sebab dia panjang. Dia orang Nanti faham. movie lah. Tak nak buka yang. Tak nak buka.
Lepas ni Hai, nak gimana tu? ada mic tau. Okay, open. Open. Ayo. Adik nampak. Ana, tu, set. Open lah. Dia tak nak dengar. Cakap adik. Adik cakap bahasa Arab kot. Isnandi. Ha? India lah. Bener, rendah mana? Peacock kan? Nampak je lah. Okay, kita dalam mengunduh. 1, 2, 3. Okay guys, kita orang pun dah turun. Nampak tu kita orang naik ke atas tu buat lagu Hindustan kat TikTok yang korang Betul. tengok tu. Terus sekarang ni kita orang dah kena berkumpul pukul 3:30 3. Pukul Kena 3. berkumpul sebab kita akan bawa ke next place tapi kita tak tahu kat mana. Tengoklah ke mana yang orang Dah bawa. tak ada dah next place. Mana? Dinner? Lepas ni tu dinner, lepas tu Sebab dah terus balik hotel. Malam kita orang pergi Myeongdong Street. So bila balik hotel maknanya konten ni akan berakhir di Sini. Yeah. So makanya dengan itu habislah konten kita orang. Korang pernah tengok pemandangan-pemandangan kat sini. And then sorry juga kalau kita orang post terlampau lewat konten ke ataupun terlampau awal sebab kita orang kat sini pun dalam bas edit, lepas tu balik pun edit juga. Sorry lah kalau ada sound sekarang yang ni ada pun- ke tak ada ke. Sekarang ni pun pukul 3. So kita orang akan dinner nanti. Lepas tu dalam bas tu kita orang edit kadang-kadang tidur. Lepas tu papa terus. So Alhamdulillah insyaAllah kita orang akan keep posting sampai hari yang ke-8. Betul, Gitu. insyaAllah. So bye-bye. Bye bye. Annyeonghaseyo.